ambil buluh dibuat galah, galah patah dimain bola. Jauh sekali menyerah kalah, jangan menduga berganjak dia. Kata saya Hamzah, tenang tapi waspada, relax tapi siaga, lembut tapi tajam, santun tapi percaya diri, bergerak laksana angin, senyap laksana hutan, menyerang laksana api, bertahan laksana gunung. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan kesehatan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam takbir. Terima kasih Datuk Zainul sebagai pengacara majlis. Terima kasih banyak pada sahabat saya Datuk Ron Kianti. Dia bukan orang Islam, dia bukan anak ustaz, dia bukan anak guru, tapi dia bercakap benar. Saya bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini saya mencari-cari apa yang perlu saya katakan. Saya mau menjadi seorang ketua, bukan mau menjadi seorang presiden. Saya mau menjadi seorang pejuang bangsa. Tidak berkali-kali mau menentang presiden. Saya menjauh seruan kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat andai untuk meneruskan perjuangan membela nasib agama, bangsa dan negara. Saya yakin perjuanganlah yang akan menentukan masa depan bangsa. Perjuanganlah yang akan menentukan masa depan negara. Bukan presiden, bukan parti, tetapi perjuangan yang ikhlas demi agama bangsa. Saya berdiri di sini sebagai bekas timbalan presiden. Saya hadir di sini kerana dijemput oleh sahabat karib saya, adik saya, oleh rakan-rakan ahli-ahli parlimen, oleh rakan-rakan Dewan ahli-ahli Dewan Undangan dan ketua partai. Saya sayangkan saudara-saudara, saya dipecat, saya tinggalkan pagi ini. Saya dipecat dan saya tidak akan buat rayuan sama sekali. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Sudah banyak yang saya korbankan. Saya lakukan
semata-mata atas nama perjuangan. Kalau saya tidak mau lagi ditinggal, saya tidak lagi diperlukan oleh parti, maka selamat tinggal parti bersatu. Saya tanya dengan sahabat saya, deklarasi ini untuk siapa? Deklarasi ini bukan untuk saya. Deklarasi ini untuk kamu yang belum lagi dipecah. Deklarasi ini untuk kamu semua yang masih lagi berjuang bersama dengan parti bersatu. Saya bukan lagi ahli bersatu. Saya sudah pun dipecah. Tetapi rakyat di bawah sana, saya akan pasti memperjuangkan nasib mereka demi masyarakat negara yang saya cintai. Wahai bersatu, dengar di sini. Saya masih lagi ketua pembangkang. Saya masih lagi ahli parlimen. Walaupun saya bukan lagi sebagai seorang ahli bersatu, saya berjuang bersama dengan rakan-rakan saya yang telah apa yang rakyat mahukan? Rakyat mahukan kepimpinan demi masa depan mereka. Apa yang rakyat perlukan? Rakyat perlukan perjuangan daripada semua yang ikhlas, yang jujur. Rakyat bukan mahukan anak tok guru. Rakyat bukan mahukan anak ulama. Tapi rakyat mahukan pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang tahu melihat akan segala masalah rakyat di bawah sana. Tanya dan syabas kita berikan tepukan kepada kehidupan. Dia tahu apa masalah. Terima kasih kepada NGO yang hadir hari ini. Terima kasih, berikan tepukan kepada mereka. Peristiwa yang berlaku daripada mula peristiwa yang berlaku dalam PAT, saya tak tahu pun apa yang berlaku. Saya nak maklumkan kepada semua dan siapa sahaja yang mendengar ucapan saya ini, saya tidak tahu pun apa yang sedang berlaku. Hari ini saya dipecat kerana saya tidak tahu. Hari ini saya dipecat kerana tidak mengawal perkara yang saya tak tahu. Aku punya hantu. Hantu apa yang ada dalam parti bersatu ini? Seburit. Cukuplah. Dalam PAT saya bangun, saya kata apa? Sayalah orang nombor satu penyokong kepada Presiden. Hari ini saya nak bagi tahu kepada Presiden, sayalah penentang nombor satu kepada pemimpin anak ulama, kalau kamu benar menjadi seorang pemimpin anak tok imam, apabila dalam ucapan ada seorang bangun mengatakan tidak benar, kamu berhentilah dulu. Saya tidak mau semasa ucapan di atas mimbar ditegur oleh
suruh pun anak-anak dia. Dia tak suruh pun orang-orang Yaman. Dia tak suruh pun ahli jaga kuasa Al-Madah untuk tangkap dan pancung wanita tersebut. Dia berhenti, dia kata sabar. Dia turun dan bertanyakan kepada wanita tersebut. Dan dia bangun kembali kepada dalam mimbar. Apa yang disebut? Saya minta maaf. Saya bersalah. Kerana apa yang saya tahu tidak benar seperti yang dikatakan. Inilah bukti. Sebab itu hari ini saya nak beritahu, saya tidak akan menyokong penipu yang ada dalam parti yang selalu dibahas. Boleh. You ask me to help you. Yes, I've already helped you. You ask me to contribute. Yes, I've already done that. You ask me to come up with my own money. Yes, I've already done that. Kerana apa? Kerana perjuangan. Saya fikir perjuangan perlukan pengorbanan. Itulah yang saya lakukan. Pengorbanan demi untuk masa depan parti yang saya sayang. Berapa apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi untuk Ronald. Saya fikir di bawah sana, masalah apa yang Ronald mau sebut perkara ini? Sebab ketika itu saya ada bersama. Saya tak sanggup untuk bercakap dalam dewan yang besar ini. Sebegitu rupa kerana ada lain. Kepada semua rakyat, apa yang Dato' Ronald sebut tadi, saya saksi dan dia bercakap benar. You're gone. You're finished. Why? Ronald bercakap, kalau inilah cara pemimpin, di hadapan lain, di belakang lain, you're finished. Kalau ini berlaku, maka akhirnya parti ini akan hancur. Sebab itu saya minta maaf kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang menjadi ketua bahagian, yang menjadi pemimpin-pemimpin bahagian. Saya minta maaf kerana saya tidak akan kembali, kerana saya tidak akan melakukan rayuan terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada diri saya. Yang saya mahu adalah untuk melihat masa depan yang lebih baik. Negara perlukan sesuatu yang lebih baik. We need to reset. We want to build this nation. We are not going just to look after Muhyiddin. No, no, and no. No way. Itu suara adik saya dari ketua bahagian Kongres. Saya bekas timbalan presiden. Suara pun saya tahu siapa. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Saya tahu bahawa parti ini perlukan mereka yang sanggup berkorban. Pada semua rakyat, kalau saya lakukan ini, kalau saya mau melihat akan kejayaan masa depan negara, saya ingin maklumkan kepada seluruh rakyat yang ada a new national consensus.
Kita perlukan riset. Kita perlu mengubah segala-galanya. Perdana Menteri yang ada hari ini adalah seorang Perdana Menteri yang dikatakan oleh Institut Masa yang penerusinya Presiden kau. Bahawa Perdana Menteri yang sekarang ini is the best Prime Minister of the country. Bullshit. Kalau pun nak berpakar, pandai-pandai lah. Selindung-selindung sikit. Jangan guna Institut Masa. Institut Masa tu buka pengurusinya. Benda berkata. Itu saya tahu kawan saya, cikgu saya. Lepas tu saya kata, suara saya tahu. Why? I am with you. Saya bukan mau duduk di atas. Saya mau melihat apa yang berlaku di bawah sana. The country needs change. Perdana Menteri, institusi kerajaan yang ada, we need a good strategy. Siapa yang mau bersama dengan saya, I welcome all of you to come and join me. Saya tidak mau bergila. Saya tidak mau penyokong. Tetapi saya mahukan sahabat. Sahabatlah yang saya perlukan. 1, 2, 3, 10, 100, beribu-ribu. Kalau kamu sahabat saya, come and Malaysia adalah sebuah negara yang Allah berikan rahmat kepadanya. Kita dilindungi. Kita bukan hanya dilindungi, tapi kita juga diberikan macam-macam yang Allah berikan kepada kita. Yang menjadi masalah kepada kita hari ini adalah kerana kita tertipu, kita ditipu. Kita sekarang ini bermasalah kerana kita tidak berani. Kita mesti berani. Jangan takut bersuara. Kita mesti berani bangkit. Jangan hanya duduk dan melihat. Kita kena berani untuk bersama untuk menentukan masa depan. Karena rakyat perlukan kamu semua. Bangunlah, insya-Allah. He said that to a few of his friends. Today, I want to tell you, saya hidup, saya bangkit, saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya. Nyawa yang Allah berikan, pemikiran yang Allah berikan, tidak cukup tanpa sahabat-sahabat saya yang ada dalam dewan hari ini, insya-Allah. Saya tidak suruh kamu terjun, tapi saya suruh kamu bangkit. Saya tidak suruh kamu tidur, tapi saya suruh kamu bangkit. Saya tidak suruh kamu rehat, tapi saya suruh kamu bersama untuk meneruskan pengorbanan yang saya perlukan.
Janjilah bukan melalui ikrar, janjilah bukan melalui deklarasi, janjilah kepada dirimu bahwa perjuangan ini perlukan mereka yang benar-benar sanggup, ikhlas, jujur, berjuang demi masa depan agama bangsa. Thank you. Serikan. Thank you. Ramai orang marah dengan Serikan. Datuk, apa ni masih menyati dia? Hari ini saya nak beritahu. Today, semua kita nampak. Hari ini kita semua nampak. Dalam perjuangan perlukan strategi, perlukan masa dan tempat yang sesuai. Terima kasih. Saya berikan, kita berikan orang tanya dengan saya, Dok, siapa Cikgu Mat? Kata saya tak tahu. Bukankah dia orang Azmi? Saya tak tahu. Bukankah dia orang kuat Anwar Ibrahim? Saya tak tahu. Hari ini saya umumkan, selepas mendengar ucapannya, Cikgu Mat, please come and join me. Saya berdiri di hadapan rakan-rakan saya ketika saya menjadi ahli Parlimen Larut semasa saya dalam barisan. Saya berdiri, saya beritahu, jangan ikut saya. Saya akan tinggalkan UMNO, tetapi saya mahu rakan-rakan tinggal dalam UMNO. Dan saya kata, insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Saya tidak pernah menyokong Muhyiddin Yassin. Dalam UMNO saya tidak pernah mengundi Muhyiddin Yassin. Hari ini saya umumkan, Muhyiddin Yassin, saya tak pernah undi kamu semasa saya dalam UMNO. Tetapi hari ini, sebelum semalam, saya lakukan untuk kamu. Saya lakukan untuk parti. Saya berkorban bukan atas nama Muhyiddin. Saya berkorban atas nama parti yang saya rasa sanggup untuk memperjuangkan nasib rakyat dan negara yang tercipta. Tetapi kalau kamu sudah cakap tak serupa biji, kalau kamu menggunakan anjing-anjing upahan, maka sekali lagi saya nak beritahu, I am your number one enemy. Saya jarang bercakap. Saya tak pandai bercakap. Saya seorang yang pendiam. Betul. Tapi untuk isteri, saya senyum sekali. Untuk rakan-rakan yang ada dalam dewan ini, saya, I am your friend. Saya sahabat kamu. Saya keluarga kamu. Tak kira apa bangsa kamu. Kepada rakan-rakan kaum Cina di belakang sana, I am your friend, Gong Zi Pacan. Kalau ada rakan-rakan India, angkat tangan. Ada? Please tell your family. Saya pernah duduk di railway quarters. Rumah nombor 1 adalah seorang
keluarga India yang tidak mempunyai anak. Saya lah the adopted son of that couple. I love that Archie so much, and I cried when I came back from the boarding school Sepak Bercuti. Saya tengok dia pun sudah tidak tinggal di situ lagi, and I asked my parents. Dia kata the husband passed away and she has to leave. Tidak boleh tinggal di quarters lagi. I miss her. I want to tell all the Indians, I am your friends. Among the Chinese friends, I would like to announce today, I also got a few good brothers daripada Tauhid. A very good friend that I have, one of them, until today, sampai sekarang, dia adalah seorang abang, seorang sahabat, seorang pembantu. Dia menolong, membantu saya, sama ada saya dalam bisnes ataupun hari ini dalam politik. His name is Mr. Mark Sao Chia. Long Si Fai Chai, my brother Mark. Kepada rakan-rakan saya yang lain, don't look at me as Melayu, tapi look at me as Hamza, as your brother, as your friend, sebagai pejuang. Come be with me, we build this nation together. Kepada rakan-rakan saya yang ada di atas ini, Timbalan Speaker, Timbalan Speaker Kedah berani untuk dipecat besok hari. Nak takut apa? Dipecat hanya jawatan. Yang tahu Allah SWT. I want to tell you here dalam dewan ini, saya ada seorang sahabat yang kenal saya daripada tahun 1970. We were together in a boarding school di Ipoh, Sekolah Tunku Abdul Rahman. Hari ini dia diangkat sebagai Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri Kedah. Yang Berhormat Zawahir, silakan. Lepas ini tanya dia, apakah saya penipu? And I want to tell you, I used to play rugby with him. I am a rugby player. Mainan rugby ini adalah satu permainan yang kami namakan a very rough game, but played by the gentleman. Hari ini saya nak maklumkan, we are all here play rugby because we are the gentlemen. Itu saya saman dia. Kepada siapa yang mengatakan saya pengkhianat, saya nak maklumkan, saya tidak pernah mengkhianati bangsa saya. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. I want to tell you a story. Hari ini saya nak cerita. Saya pernah menjadi timbalan Menteri Luar. Saya diminta untuk pergi ke Sweden. I want to tell you this story. Saya dihantar oleh Datuk Najib untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang tinggal dengan the foster parents di Sweden.
saudara mereka, bapa mereka, ibu mereka dalam penjara. Saya tengok kanak-kanak ini, budak-budak ini yang kecil, yang paling tua berumur 11 tahun, yang paling kecil berumur 4 tahun. Saya berjumpa dengan mereka dan mereka tak boleh cakap Melayu, because dia orang ini anak diplomat. Duduk bersama dengan saya, akhirnya mereka sudah ada perasaan confident dengan saya. The youngest asked me, "Uncle, can I follow you to come back to Malaysia?" Saya tahu, saya teringatkan anak-anak saya. Dia kata, I ask him, why? Sudah berminggu-minggu mereka tak sanggup makan, walaupun mereka tinggal dengan foster parents, tapi bukan beragama Islam. Saya pendekkan cerita, sayalah orangnya yang membawa lari anak-anak itu dan kembali ke Malaysia pada ini. Semata-mata atas semangat kasihkan kepada anak-anak Malaysia yang tertangkap di negara orang. Today, the Valentine Day, saya kasihkan semua saudara. Kalau apa pun masalah, kalau saya boleh bantu, saya bantu. Kalau apa pun berlaku, kalau boleh saya bantu, saya bantu. Tapi saya minta maaf, kalau saya tak sanggup bantu, maknanya saya tidak sanggup lagi. Kepada Allah SWT, bantulah saya. Saya berdoa kepada Allah SWT untuk memberikan kesempatan, memberikan masa, memberikan ruang untuk meneruskan perjuangan ini. Ikhlas tujuh untuk rakan-rakan saya, untuk bangsa saya, untuk agama saya, untuk negara saya. InsyaAllah itu perjuangan masa depan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.